Persediaan Temuduga Pembantu Takbir Perkeranian dan Operasi Grade N1. Sebelum itu, sila subscribe terlebih dahulu channel kami agar anda tidak terlepas info yang akan dikongsikan dari masa ke semasa. Pertama sekali, kita lihat jumlah kekosongan. Jumlah calon yang diperlukan kali ini adalah melebihi 2,000 orang. Pengambilan kali ini akan ditempatkan di pelbagai kementerian dan jabatan. Kedua, persediaan temuduga. Calon perlulah memahami skop tugas utama termasuklah pengurusan fail, penyediaan dokumen dan membantu urusan pentadbiran harian pejabat. Ketiga, aspek penampilan amatlah dititik beratkan. Ini termasuklah cara berpakaian, berkomunikasi serta bahasa tubuh. Ia melambangkan first impression. Bagi bantu persediaan kali ini, kami ada sediakan rujukan khusus temuduga PTPO ini. Kami sediakan nota secara e-book yang merangkumi contoh soalan dan contoh jawapan. Selain itu, kami ada sediakan grup WhatsApp untuk anda berkenalan dengan rakan-rakan dan bolehlah berkongsi idea agar anda faham konsep temuduga kerajaan. Macam mana nak join semua ini? Anda boleh dapatkan rujukan ini melalui website utama kami www.panduankerjayakerajaan.com. Okey, saya ulang, www.panduankerjayakerajaan.com. Sila buat carian jawatan PTPO dan tekan butang tempah sekarang. Sekiranya mempunyai permasalahan, bolehlah menghubungi kami di ruangan description. Semoga berjaya kali ini.